Assalamualaikum, selamat malam sahabat. Jadi hari ini kita ada ambil daun pisang ini. Ini cuaca hari ini mendung-mendung, beda bintang lah. Jadi hari ini kita ambil daun pisang. Lama dah kita ni tak buat konten. Sebab apa? Sebab kita sibuk. Jadi kita tak ada nak buat konten. Jadi hari ini kita ambil daun pisang untuk orderan esok. Jadi ini kita ambil di kebun depan rumah lah ni. Ni kebun depan rumah kita ambil daun pisang tu. Ini adalah parit pembatas ataupun parit untuk airan ke sawah padi ya. Jadi hari ini kita ambil dekat kebun. Jadi esok kita ambil ke kebun lagi yang satu. Jadi hari ini kita ambil sikit di sini kan. Jadi esok terbantulah sikit kan itu. Okey sahabat, daun dia ni jenis daun pisang awak. Tu kebetulan banjir. Sana cuaca gelap tu. Okay, sahabat, ikuti terus perjalanan saya di kebun kita. Ini ada kebun kita untuk ambil daun pisang. Okay, sahabat, Assalamualaikum. Jadi kita ambil dah daun pisang ni. Ni daun dia pecah-pecah semua sebabkan angin. Jadi daun pun banyak pecah. Jadi yang pecah-pecah ini, yang mana masih boleh kita ambil. Pecah ini, daun ni. Ni boleh kita ambil lah ni. Kita ambil. Ni. Yang mana masih boleh buat untuk pulut udang, kita ambil. Dia pecah semua sebab angin. Sebab sawit ini kan masih kecil. Jadi angin di sana tu, angin kiri kanan itu nak tiup angin kan. Jadi banyak pecah. Di kebun satu lagi tak tahu kan, daun tu elok tak, daun pisang tu pecah tu tak, tak tahu kan. Jadi ni kita ambil, tapi pindah satu lagi. Hak ni yang mana pecah-pecah itulah yang masih boleh kita selamatkan lah. Ini kita ambil macam ni, lebar macam ni. Lebar macam ni lah kita ambil ni. Macam ni tak boleh ambil. Yang macam ni tak boleh ambil. Pasal apa? Kerana untuk bungkus nasi lemak pun tak boleh. Untuk bungkus nasi lemak pun tak boleh. Jadi yang macam ni lah, masih seluas ni boleh kita ambil. Macam mana tu. Jadi jenis pokok pisang kita ni pisang awak. Ada satu benih tu, ada satu jenis benih awak nipah. Nirai ni tak silap, nirai ni awak nipah. Nirai ni kita tanam awak nipah. Awak nipah tu jenis pisang dia macam ni juga daunnya. Daunnya macam ini. Tapi dia itu awak nipah dia agak berminyak sikit. Contoh macam ni lah. Macam ni, tapi dia berminyak sikit, agak mengkilat sikit lah. Jadi nirai ni adalah 2 relung sampai ke belakang sana. Sampai dekat toilet saya itu. Itu di belakang sana kita tanam pokok pisang semua ni. Jadi sahabat, di malam ni kita ambil daun pisang untuk esok. Jadi saat lagi kita ni akan pergi menghadap getah lah teman. Kalau tak hujan, tapi cuaca tengok ni macam nak hujan lagi. Sekarang ni sudah mendekati pukul 12.30. Jadi dalam pukul 3 saat lagi kita akan pergi menoreh. Kita ada di kebun sawit. Ada siapa ni, seorang-seorang.